Lembu pun dah harga lori. Bukan rezeki Allah. Tapi betul dulu tengok Delta, tengok Isuzu. Isuzu tu mahal lah tengok. Tak lah. Masih jauh lah. Jauh. Delta, apa namanya? Daihatsu. Tengoknya lepas tu check kan lori, tengok usha-usha kat Amua. Lori 10,000 pun rasa macam tapi macam ni dulu masih belah-belah kan. 17. So tengok pagarnya nanti kira-kira cat berapa. Tersenyum seorang. Teringin je nak ada lori. Tahu tak? Lala tengok ni. Lori. Pas susun lori baru ting geran di tangan. Siap ada van lagi untuk staff. Untuk staff tau. Sebab tu Allah bagi rezeki ni sentiasalah bersyukur. Mana yang tak ada duit tu, teringin nak beli sesuatu tu, engkau orang hargai waktu tu. Kenikmatan teringin sesuatu tu adalah salah satu nikmat Allah sebenarnya. Sebab Boyjan contoh, sekarang dah banyak lori baru. Dulu Boyjan tengok lori macam ni, ya Allah. Nanti angkat perabot macam ni, buat kembis, ya Allah. Nikmat, nikmat. Teringinkan sesuatu di luar kemampuan ni adalah salah satu nikmat sebenarnya. Dan membuatkan kita boleh rasa nak bangkit, nak super. Bukan nak bangkit, maksudnya nak capai. Sebab tu geng Boyjan, ada Boyjan pernah tengok orang beli kita kancil, dia punya suka maai macam apa. Tapi ramai yang komen condemn. Orang tak ada kat tempat kita, geng. Orang tak ada kat tempat kita. Sentiasa bersyukur dan kejayaan adalah dari sekecil-kecil pencapaian.